daun. Dia dekat-dekat sini dia suka ngambil tu ni. Kat area dia sini. Tu hari pun kat situ kat dia bagi. Oh, dia ambil ada ni. Dia ni. Alah, hai. Lepas ke? Alamak dia ni. Kasar lah dia ambil. Tak adalah kasar sangat tapi tak, dia ambil tapi dia bawa masuk ni. Oh, dia ambil lagi lah dia ni. Oh, dia ambil. Oh, ni boleh tahan ni kasar kat ni. Ada ni. Ada? Ada? Oh, kasar ni dia. Janganlah masuk bawah kayu. Sini. Oh, dia naik, dia tarik lagi Daniel. Boleh tahan ni Daniel. Tu dah nampak bang bayang dia. Oh, sekilo ada ni Daniel. Oi, sekilo lebih ni. Dia no, berjalan rakit ni dia tarik ni. Dia tak penat lagi tu kejap. Nanti kan oh, dia ni nampak? Oh, tu dia. Sekejap dia ni, sekejap. Ni, pakai tu. Nampak tak tu? Dia ni cangkuk kat mulut dia tau. Longgarkan sikit. Tunggu dia buka mulut. Oh, tarik lagi. Dia masih bertenaga. Ini masuk celah mulut dia. Belah bawah. Angkat dia ni. Steady dia ni. Alhamdulillah dapat seekor lah pagi ni. Kan? Sekilo lebih ni dia ni. Ada. Cantik. Boleh tahan ni. Oh, Awal. masih ada lah dia ni. Lama tak datang, dia rindu lah ni. Kan? Oh. Ni macam ni. Bungkus. Bungkus. Hashim nak ni Hashim. Hashim tadi pagi dia mesti apa tau? Dapat yang kecil-kecil pun bawa balik, dia kata dia nak goreng. Bawa banyak anak.
Jap. Daniel ni boleh tak? Tak apalah, biar lu lah. Kau nak ambil gambar, tunggu dekat sana kepala. Ya. Tadi rasanya dia tak tahu lah. Yang mula-mula ngambil tu kasar agak. Dia Tak tahu dia ke apa, tapi dia tarik kasar. kenyang tu. Sikit je sangkut dia. Nah dia. Tak apa awak ni, bagi Hashim. Cik, bagi Hashim. Ni kita goreng luar. Mengikat. Nah. Tu dia. Saja ketatkan drag sikit, bukan pasal apa, pasal oi dia ambil lagi lah Daniel. Oh ini kasar lagi Daniel. Oi Daniel, ada lagi Daniel. Oh ini sepasang ni Daniel, kan? Ada lagi Daniel. Second strike. Tempat yang sama. Ya, memang dia main kat sini dia dulu. Oi. Sekilo ada lagi ni Daniel. Dia air tinggi dia ni. Dia nak lah. Kena pula malam hujan-hujan kan. Lama orang tak kasi. Ya. Oh dia. Oh kecil sikit. Rasanya dia jantan ni. Yang tadi tu betina. Mari sini. Tapi ni nampak colour dia cantik sikit lah. Oh. Oh tu dia. Dia masih mengganas dia ni. Tak apa. Kita bagi dia relax kejap. Boleh tahan. Boleh tahan. Okay dia ni. Macam biasa dia ni. Ni kecil sikit kan daripada tu kan. Rasanya jantan ni. Jantan dia slim. Bawa betina kuat makan. Gemuk kebanyakannya. Pelan dia. Daniel tunggu mulut dia buka. Baru Daniel ni. Satu mata je. Alhamdulillah. Yang nombor 2 lah pagi ni. Lepas strike ni kan. Rezeki betul lah. Hari ni lama tak datang sini mancing. Tempat yang sama. Tempat yang sama juga. Tengok. Alhamdulillah. Dapat lebih kurang lah saiz dia ni. Kan? Oh. Macam mana ni?
Sikit dia sangkut tu kan. Satu mata je masuk. Oh, bawah tu pun ada luka ke? Lagi pelayar. Yang jadi macam itu masuk dalam masuk dalam air. Sedap. Ini kalau sangkut. Oh, mesin baru tu. Dia ni pegang jap. Ini silap ni kalau ikat macam ni. Susah nak buka. Okay, dia ni. Ni Hashim suka ni. Okay. Macam mana yang dia ni boleh terbalik pula ni? Apa Syim? Dapat. Dia dah ambil dah. Tahan Syim. Snap okey, jangan koyak pula snap kau, relax. Kau jangan jadi macam hari tu. Pakai snap ikan puyuh. Tunggu jap Syim. Putus pula nanti kakang. Main-main dengan dia dulu Syim, main-main dulu, relax. Dia main kat sini Syim. Yang punya baik aku bagi laluan kat kau. Sabar dulu Syim, sabar. Solid eh? Solid. Relax dulu. Relax, bagi dia tenang. Jangan ketat sangat. Main sini darling. Asyik. Itu warna dia. Hari inilah. Ini kali ya. Macam ni sikit Sim. Ni pancing kau. Ini kali lah. Dia ada ini Sim. Dia main hari ni. Tu dia. Inilah yang Hashim mengigau itu ni. Tapi hari ni dia tak pakai snap ikan puyuh lah. Dia pakai snap ikan jos. Ini kali betul lah. Ini rezeki hari ni. Rezeki lah. Dia main kat sini Syim. Ini tempat dia main. Dia kalau dia ada memang dia ambil lah. Kalau dia tak ada tak tahu dia mana dia mengayap. Ni kan. Sini lah tempat dia main. Betul dia. Ya. First time. Ada ke tidak player ni? Ni. Kau ada player. Ada tak? Ada. Belum keluar je. Jadi,
Dapat Hashim Seronok tak? Ini kali baru dia apa tu? Kita tarik, dia tarik kita. Dia tarik kita balik. Biasanya kita tarik dia ikut je. Ya. Tak pernah li. Rezeki lah rezeki. Itu hari koyak snap Aduh sayang. Main snap ikan puyuh. Ya Hashim kan lucu kan, ujung sangat tu. Ya. Macam tu tu dia Hashim dengan sebarau dia. Hari ni. Cantik sebarau ni. Hari ni hari Hashim lah. Dia punya hari lah ini hari. Tak apalah kita kasih dia muka sikit lah. Kita bagi dia Chan lah. Bagi je Alright. Hari ni adalah. Tu dia. Dia ada lagi Syim. Tu dia tengah kejar, nampak tu. Jom kita reverse balik. Kita reverse balik Syim. Nampak tak? Dia ada lagi. Dia memang dia ambil kat sini Syim, di sini. Burung pun ada kan? Burung pun ada yang begini. Tadi bapak dia. Ini. Di dalam tadi. Dia dah keluar ke? Dapat lagi Syim. Aduh. Miss lah. Macam comel-comel ni. Comel-comel. Baby ni. Amoi. Baby Apa Syim? Dia ketuk? Baby ke? Ini macam bukan baby. Dapat? Dapat. Tapi kita tarik dia ikut lah. Dia ikut saiz kecil lah. Okey tu Syekh, boleh goreng. Boleh goreng ke tu? Boleh. Itu masuk jaring je. Ada saiz tu. Ini yang tadi main-main ni. Tak apa. Panggil kawan-kawan lagi. Yang besar-besar tu boleh masuk jaring je. Ya. Dah berbelit-belit dia tu. Itulah betul kan tali dia tu. Bagi dia free. Jadi dia boleh berenang. Tak ada dengan. Tak ada dah. Tu dia. Tu dia dah ambil dah. Ini saiz ni Syim. Saiz tak? Ini ada saiz. Sekejap Syim. Sekejap Main-main tu Syim. Aduh. Main-main dulu. Sini clear, lain clear. Sebab sini tak ada kayu sangat. Sekilo ada ni. Syim? Ada ni. Tu dia dah nampak bayang dia. Sekilo Syim. Sekilo lebih ni Syim.
Tu dia Hashim lagi dia second strike. 3 ekor dah dia dapat Daniel. Kita kosong. Macam mana ni Daniel? Sekilo lebih ni Hashim? Ada. Sekilo lebih ada ni. Oh tu dia. Man of the day lah. Rezeki untuk hari ni lah. Rezeki Untuk hari ni. Sekejap Ni swivel macam mana? Oh tu dia. Oh tu dia Hashim. Dia dengan dia dah dapat sebarau hari ni. Dia tak kumpau. Dah senyum sikit Hashim. Senyum sikit. Tu dia ada senyum. Okey. Hai. Bukan senang nak dapat macam ni. Bukan senang ya. Bukan senang. Tu ada. Dia masih ada Hashim nampak tu. Renang-renang di bawah kaki dia. Mana nak cari sebarau punya jinak je ni berenang bawah kaki kita ni. Rupa dah kena tambat lah. Ini dia bagi 2 ekor terus lah Cik. Macam dua terus je. Yang saya 1 kilo atas. Alamak.